Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni nampak tak belakang ni ada apa? Rumah kampung kan? Yes, sekarang kita berada di Kampung Nazmi. So location dia tak berapa jauh. Actually tak ambil masa dalam beberapa jam lah untuk sampai daripada JB nak pergi ke Tangka. Kita punya perjalanan pukul 1 kita keluar dari JB, and then kita lalu perjalanan dalam, laluan dalam, lalu kampung and so on. Kita lalu macam-macam kampung dan macam-macam pekan kita dah lalu, and I was so excited sebab I memang suka balik kampung. I suka merasa duduk kampung. Yes. So a bit messy sikit tudung ni sebab dah tidur bangun. And now jam dah pukul 6. Yes, dah pukul 6. Yes, so kita nak jumpa family dulu. Masuk dalam dulu. Let's go. Ni keadaan kampungnya. Sana rumah kampung, and dari sini batu. Anu, macam kasut nenek ibu je. Oh, macam kasut nenek ibu. Tapi tak ada nenek ibu. Nah. Dek. Yes. Oh, Yan santai. Yan. Are you happy? Inilah kampung atok kan? Nenek Simi dah sebih buka apa tu? Nak kari. Oh, nak kari. Ada ke? Kita ada Atok Yaya. Ni anak abang kau juga. Zati kan? Lain lah kurus. Memang. Gini. Rasa pula Adik. Terjun juga akhirnya. Tak lagi. Hello, sikit je. Okay, good. Yelah, dia kata tak makan duduk. Bawa dia macam wangi je. Ada kartun tak? Ada. Awak tak tengok kartun ke? Tak. Oh, awak jangan tengok TV suka pula dia. Mata awak besar. Macam mati ikan. Okay, kita nak makan. Kita makan dekat depot. Depot Tangka. Depot Tangka. Depot. So kat sini ada western. Pari. Mau nak makan pin? Okay. Dia akan carbonara. Okay, kita ada nasi goreng kampung. Burger apa ni? Belum sampai dulu. Ni. Oh dah. Combo B burger. Beef cheese burger. Beef cheeseburger. Ini carbonara. Spaghetti carbonara. And then ni Chicken wing. separuh Let's eat. Jom kita makan. Lele tu. Ada buat tangkap kan? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan buah-buah nasyid belajar mulia negara maju dan sirah Nabi. Oh, sirah Nabi lah yang belajar. Bangsa harapan, tuntutlah ilmu, jangan persiakan menuntut ilmu. Satu kewajiban demi agama dan bangsa. Apa masuk pula? Ilmu satu kewajiban demi agama dan bangsa. Belajar mulia, umpama mutiara menjadi teras.
kemajuan negara Al-Quran dan Sunnah. Panduan dah hari akan mulia di sanjung tinggi. Ada pula cacekok. Mana? Janganlah siap rekod kawan. Tak yang ni. Cepat mana cacekok? Cak bola balik. Kalau tak ada sayang, aku tak balik-balik. Janganlah pukul besar. Kalau tak ada sayang, aku tak balik-balik. Gigi mana gigi? Dia memang macam ni. Awak makan nasi je kan? Kak ni. Cantik kat situ cantik. Orang lipat kan? Bukan macam ni. Itu kain ni lah. Kain apa? Kain. Kali dua. Lipat dulu. Tengok. Bagi dua. Abang buat macam ni. Yang sana dah jahit. Dia ni dah jahit. Serius dia. Salah. Lipat sikit. Relax lah. Kalau ambil macam gaya. Macam gaya. Itulah orang lelaki. Tak tahu abang. Gila dah situ. Gila dah situ. Yang kacau orang, okey? Dia. Cak, Aisyah nak lawan kan? Rekod. Jangan Power tak power kan? Power. Boleh buat apa nama dia? Sirih junjung. Siri tunjuk. Sirih junjung tempat lah. sirih yang ada besi tu. Ada termos. Ini kalau kat bandar ni susah nak jumpa ni. Dia kan ada dua, satu sirih lagi satu yang Bayar Ali ya? Ada tak putih kerja di sekolah? Boleh. Hei. Itu je. Lahir kat Bila sini. situ. Ada soalan dah. Jadi bila situ. Jadi bila Hai, sekarang jam menunjukkan dah almost pukul 12. Yes, kita baru nak check in. Sangat penat ya. Kita kalau datang kampung memang kita akan check in dekat sini. Dia dipanggil sebagai The Anjung Inn Hotel ataupun homestay. Hotel lah Hotel 2 bintang. Ya. Ya Allah. Berat guys. Dah ada dukung sebelah dengan botol air dekat tangan ni. Botol air penuh. Masya Allah. Kan boleh letak dalam beg. Bilik ni nama Mawar. Nama kawan awak Mawar. Assalamualaikum. Kurang ni. So ini bilik kita. Barulah terang nampak. Jangan main. Cik ni lah. No, adik no. No. Di sini. Nasib baik cermin ada dua. Boleh bersiap. Atok mana atok? Nampak ya muka. Atok minyak. Yeay, dua-dua dah siap. Hai. Sekejap lagi nak tidur kan? Dia. Adik tidur sebelah Sekejap lagi susu tidur tau. Okay? Hehehe. Hehehe. Okay, awak peluk beg ni, bantal. Boleh? Boleh. Selipar pakai. Dah. Adik kami, abang pakai selipar saya. Busuk ni. Busuk habis ni. Hei, budak berak. Budak berak. Abang. Sipas. Bye. Yang kat situ. Dah tukar tempat iron Keluar. Pakai sipar buka lah. Iron baju untuk baju persalinan kejap lagi. Pergi ke kampung Atuk Jaya. Hello guys.
Jadi dah siap. Sekarang kita nak check out. Tadi kita bersiap. Daddy ayunkan baju. Thank you, Daddy. Pandailah, Dek. Saya ayah. So, sekarang kita nak pergi balik Kampung. Atok. Ya. Yeay, kita nak balik kampung Atok Yaya. Sebab kita ada majlis. Kita pakai warna purple. Kalau datang sini, memang tempat kita akan stay kat sini lah. So basically dia ada banyak gila bilik. Okay, banyak gila bilik kat sini. Namanya Di Anjung Inn. And tempat lain ada juga homestay ke hotel, tapi tak banyak. Ini tempat Ian main daripada dia kecil sampai dia besar. Dia daripada kecil dia sampai besar. Dulu tempat Ian ada dekat belakang ni. Ian baju dekat belakang tu. And then dia mesti akan main dekat sini. Lepas tu tepi ni ada playground kan dulu kan. Dia dekat tepi ni dia ada playground kecil. Lepas tu ada beberapa bike macam tu. So ya, cantik ni rumah ni. Ya Allah. Tengok kita punya view. Sangatlah cantik. Kita suka, kita love rumah-rumah kampung. Dan kita parking kereta dekat situ. Lobby. Semalam full parking full, sangat-sangat full. Daripada sini sampai ke belakang sana. Ke belakang sana full. Pagi je kosong. Let's go. Iya. Nenek kat belakang sana. Nenek buat apa? Apa ni? Jangan pandai-pandai, itu orang punya lah. Dia betul-betul. Oh, ambil ubat. Ambil cakap. Hai Puan. Puan. Apa nak? Ini rakaman YouTube. Orang boleh nak balik. Tak lihai nak balik. Atau aku. Mata Alah semua dah. Mami saya duduk dengan nenek nangis. Apa lah? Ni sedapnya apa tu? Awak ni. Oh, ni baru datang sikit. Sedapnya air tu. Air tu sedap. Air sedap. Macam duk kuih lah orang pertama yang goda air. Orang pertama goda air. Syahdulnya ada durian. Kau nak tanya buka pakai tangan ke? Hebat tu kalau buka pakai tangan. Makan. Bu. Mana Fiza? Makan. Cuba durian ni. Matang. Durian tak? Ya, Tak makan durian kan? Makan. Makan. Tak, dia tak reti makan. Makan. Itu Mami, tu. Fahri, first durian. Sedap tak? Tak sedap weh. Gigil weh. Tak suka dia nak pisang. Macam kucing. Gigil lah dia. Makan durian. Awak. Tak sedap Tak sedap, okey lah. Tak payah makan durian. Kata
Bukan lulian. Nah, tu habis. Halal lah ni. Kita makan tangan ni. Masya-Allah besarnya. Enggak. Azmi tak nak. Durian. Durian. Kalau pakai yang hitam Tak. Dia tak nak anyang. Betul tangkap. Wih. Segan lagi tu. Balik ni ke mana? Ikan. Oh, baju abang. Baju Melayu abang ni nak pakai wakil Kalau mak perempuan. Oh, apa orang panggil apa? Yang jadi apa? Risik. Orang yang Risik lah. tukar risik kan? Oh, separuh kan? Bekas saya. Ambil pinggan, ambil Pinggan. pinggan biasa. Baiklah. Kalau jajah mana? Kalau datang sini semua satu tangan. Macam ni. Habis. Ya, betul. Kita nak tahu buah macam tu. Dah tambah dessert. Dalam bakul yang hujung tu. Tadi sini je, dah tambah sini. Ada yang baru. Mana? Ada sedih pak? Okey. Adik. Yang ni timun dengan toge untuk laksa. Kan? Laksa pinding kan? Don't touch. Apa dik? Nak main lah. Angka nak pegang lah dik. Nampak? Adat kita kan, orang lain masuk kamu saya macam kata kan, orang luar lah. Jadi kita kenakan adat. Bil tu bukan untuk kita punya tanah wakaf, masjid kita bagi tu. Bukan bagi dengan sopuk dah. Yang kita bagi ke rumah tidak. Masjid dengan tanah wakaf bukan kan itu dia. Dan apa antara RM1,050 aja. Tu kan. What? Yang bil tu tu yang sebenarnya masa kita Oh, dia nak di sini. Dah boleh dah. Okay, tak apa. Ready? Okay, dah camera smart. Senyum 1, 2, 3. Okay, next. Air TikTok. Ambil. Baik, jangan tumpah. Air viral ke? Air viral. Kau nampak tu. Free. Okay, freestyle 1, 2, 3. Freestyle lagi 1, 2, 3. Okay, pandang satu sama lain. Share satu smile. Okay, pandang. Jadi makan apa? Ada nasi minyak dengan ikan keli. Ada. Okay, banyak ikan geli, daging, rendang, ayam sambal. Dengan udang udang sama petai. Pedas air. Tidur. Minyak dolar ni dia Ya. Tidur daripada start majlis sampai dah habis, orang berbincang dan orang pun dah makan. Bukan sama. Ui.
mata bulat. Ini dah makan dah? Dah. Oh, dia ambil gambar. Itu ada gambar. Ini kalau kita nak ke Tambun ni dia. Dia jadi dia dia kat Tambun. Dia pernah insiden ni kan. Kat Tambun. Dia lost tu. Tambun. Mana pergi lumut begitu batik. Tengoklah Baik-baik, kena adik. Mari. Buai laju teng sampai pokok sana teng. Adik. Nani adik. Sepak adik. Adik nak naik. Adik nak naik. Adik. Sepak. Apa sini? Mana? Kita tengok dalam. Hot. Adik. Mami biasa buka. Don't. No. Saya ambil handphone awak. Awak tengok apa tu? Tengok apa? Cina. Budak Cina. Cina balik Cina. Kita ambil gambar dulu. Nadi dah tengah. Nak duduk ke diri? Nak duduk ke diri? Duduk. Diri tak lawa lah. Duduk. Macam mana rasa? Sebelah dekat kaki. Macam ni. Itu je. Kita dah rasa dah. Macam tu bawa selesa. Baik, tak. Apa ni? Cepat. Lepas tu nak buat apa ni? Okay, peace. Yang mana cepat? 1, 2, 3. Mana dia tengok dia ni? Awak tengok dia cepat. Wah, tu tengok dia ni cepat. Hey. Dia suka benda yang berbukit kan? Abang nak? Sudah. Baik. Ayo. Risau. Abang tak kuat. Sekui main pun. Bye nenek. Kampung. Mami dulu kena ni. Alright. Ya, balik ke Nenek balik je. Nampak ke? Bye. Ni tu Ucu. Nek Su. Ni Nek Su. Sama dengan Malu. Pengantin mana pengantin? Selamat bertunang Malu. Vlog ni Malu Vlog ni subscribe. Oh, tengok YouTube. Yang penting nak tahu date Aimi punya majlis bila. Di Singapura kan. 2 jam. Dalam pukul 2. Jadi. Sampai setahun Aimi Jadi. Jadi kan? Jadi. 6-9. Bulan 6 atau bulan 9? 9 lah. Rajak sikit. Rajak sikit. Pagi. Bye nenek. Sebelah salah, sebelah aku salah. Laju je baik. Betul kaki. Abang panggil. Bye. Mak abang panggil. Aku nak lem balik tu. Jalan tengok apa. Cepatlah cakap. Bye. Bye Atok. Baby, saya pakai skandal lagi. Swimming Jadi semua bye. Ya bye. Bye. Bye.